tapi dia beritahu hikmat pada mak ayah dia. Untuk tuan-tuan sekalian, sebab tu Nabi kata, Nabi pernah beritahu sekali, celakalah orang yang tiga doa minta, Nabi minta binasa celaka dan malaikat siap aminkan. 3 orang ni yang kalau ada kata apa, antaranya lah orang yang ibu bapanya masih hidup tapi tidak menjadi sebab untuk dia masuk syurga. Ibu mak kita ada, sebenarnya itu jalan untuk kita pergi syurga yang paling mudah. Tapi yalah, kadang-kadang bila saya selalu kat email, orang selalu email, bukan saya, tuan-puan yang email kat saya bukan saya marah, tuan-puan cuma meluah perasaan. Tapi kadang-kadang bila saya baca semua, kebanyakannya banyak anak-anak ni mengeluh, kata saya jaga mak tapi mak masih bebel, marah sebab tak kena ini macam ni. Semua cerita penat nak menjaga mak ni. Semua orang dia kata, Ustaz tolong bagi semangat, saya tahu penting jaga mak ni, orang yang faham sikit, tak nak jaga mak, tapi mak saya macam ni, asyik marah, saya tak tentu pasal, rosakkan rumah tangga saya macam ni. Jadi bila saya dengar, saya kata mustahil ada mak nak rosakkan rumah tangga anak dia. Tapi sebenarnya apa mak nak? Bila orang dah berumur, contoh cuba dengar apa dia nak, cuba ajak duduk bandar, tak nak. Dia nak apa? Dia nak anak dia bahagia je. Ni sifat mak. Kita jaga mak ayah, tunggu saat-saat akhir kita kata long, bukan lama dah kita nak pujuk adik-beradik kita jaga. Bukan lama dah, sikit je lagi, dah tua dah huzur dah nazak tu, kita gila-gila lah, ni lah saat-saat akhir. Ayat tu baik, tapi kalau dia kenang-kenang tak ada, mak besarkan anak untuk supaya anak berjaya. Bagi dia tak nak, dia bukan nak apa sangat pada anak, mak dia tumpang gembira. Kadang anak tak balik pun, tak pernah jenguk dia pun, cakap pun tak nak. Dia sedih, tapi depan orang dia kata, Alhamdulillah, anak saya semua dah berjaya, anak saya semua dah bekerja, anak saya dah macam ni. Inilah hati seorang ibu. Sebab tu dia kata, ibu kalau tengah sakit malam, dia sakit teruk, tak boleh bangun, teruk. Kalau nak kira-kira, kalau orang lain tu kira nazak dah, teruk. Tapi kalau dia tengok anak dia yang kecil sakit, dia lupa dia punya sakit, dia bangun, dia berlari untuk tolong anak dia. Tapi sampainya hati anak-anak hari ni, termasuk saya dan kita semua, kita selalu dengan mak ayah kita, kita buat lebih kurang je kan. Untuk kerana tuan-puan sekalian, kita kena sentiasa doakan mak ayah kita, banyak doakan mereka bersungguh-sungguh, minta ampun, wahai Allah, ampun dosa mak ayah saya. Sebab kita semua tak terlepas pada dosa. Sebab tu dalam hadis Nabi, satu orang dalam kubur dia azab. Saya selalu beritahu hadis, tapi azab kubur diberhentikan sebab masa makan dia baca bismillah. Baca bismillah, azab kubur mak ayah diberhentikan. Tuan-tuan bayangkan kalau anak-anak jadi orang yang baik, cemerlang, mendoakan, buat kebaikan, bangunkan agama. Bayangkan betapa banyak saham mak ayah dalam kubur. Untuk tu kita yang dah dewasa, yang dah berkeluarga, ada anak-anak, kadang-kadang kita lupakan mak ayah kita. Untuk tu bagilah masa untuk mereka, pandang mereka yang kasih sayang. Hadis Nabi, siapa pandang wajah ibu bapa kasih sayang, Allah beri pahala haji kan. Allah beri pahala haji. Pandang kasih sayang, Allah beri pahala haji. Kemudian Allah beri pahala haji kita. Kalau dapat beri sesuatu kat mak kita, walaupun satu, kita teringat sampai bila-bila. Tuan-puan ingatlah bahawa mak kita daripada kecil sampai kita hari ni, bukan satu keinginan kita. Mungkin ada yang kita ingat, ada yang kita tak ingat. Tapi mak kita tak pernah lupa apa yang kita nak pada kecil, semua dia bagi. Tapi 1-2 perkara dia minta, itu pun kita ingat sampai satu, kita teringat sampai sekarang sebab satu je kebaikan kita kat dia. Tapi dia punya kebaikan pada kita tak berhenti-henti. Sebab tu Nabi sendiri telah puji Uwais Qarni ni, minta doa dia. Sebab apa? Antara amalan yang paling mulia, dia jaga ibu dia. Itu masa kita mulalah jaga ibu dengan apa? Antara perkara kita boleh buat ialah kita biasa pandang wajah kasih sayang. Kata Nabi, pandangan sayang rasa dapat pahala haji. Walaupun jangan pandang rasa benci. Kemudian dia kata Nabi bila balik rumah dia selalu pegang tangan isteri dia berjalan. Kadang-kadang dia berjumpa sahabat-sahabat lama tak jumpa, dia pegang tangan. Dosa berguguran. Jadi balik kita jumpa mak kita, pegang tangan dia, jalan sekali dengan dia. Kalau lagi bagus, bawa Uwais Qarni dia bawa mak ayah kita pergi haji, pergi umrah, bawa dia, pimpin dia, jangan tinggal dia. Kat sana kawan jalan lagi, bunga besar kat isteri, bagi dia gembira, dia seronok melompat-lompat. Dia tayang kat Facebook dia kan, contoh gembira kat kawan-kawan, tengok sayang suami saya kat saya. Kadang-kadang kita buat apa-apa nak bagi dia surprise, tapi dengan mak ayah kita tak buat macam tu. Buatlah sekali-sekala. Saya pernah ada mak ayah pun sama juga macam tu. Tiba-tiba masa saya pergi belajar, masa tu dia orang ada ni sikit sedih sikit lah, patutnya masa kerja tapi pergi belajar pula lagi. Dia agak sedih. Saya tulis surat pada dia. Saya tak pernah tulis surat sepanjang hidup saya. Saya tulis surat daripada Pakistan, tulis wahai ayahanda. Tak pun ayah saya yang tuan-tuan tahu Cina pula kan. Bayangkan tiba ayahanda, saya tulis panjang. Saya tulis satu muka depan, muka belakang. Saya tulis I love you, I love you, I love you, I love you. Dan saya tulis kereta api sambil saya menangis, I love you, I love you. Sebab saya sedih. Masa saya keluar, mak ayah saya kata, kalau keluar rumah ni bukan kerana salah dia, sebab dia hidup susah. Jadi dia kata kalau keluar rumah jangan
Saya tak nak sebut lah ayat tu, mak saya mungkin dengar juga. Tapi maksudnya dia macam marah saya pergi. Tapi setiap hari saya tulis kereta api, walaupun gegar kereta api 2 hari tu, saya tulis tu je. Tak tahu nak tulis apa dah. Saya tulis sayang ayah, minta maaf tak berkhidmat pada ayah lagi. Dia balik ni Ibit mesti berkhidmat pada mak ayah. Tulis. Ibit dah ke doakan, kalau mak ayah marah habislah. Tapi agama ni penting juga. Tulis. Kan untuk demi hidupkan agama. Tulis panjang. Mak saya cerita, dia kata ayah saya setiap malam dia manja ayah saya. Dia pakai spek mata, tulisan Cina dia suka baca, tulisan Melayu dia tak nak baca. Tapi dia ambil surat tu, dia baca balik. Sebab walaupun ayah sangat garang, tak pernah menangis, setiap malam dia ambil surat kita. Mak saya pun ambil surat yang sama, dia baca lagi. Sebab tu bila saya dengar tu, adik saya beritahu pada saya, bukan 3 hari sekali saya tulis surat, 3 hari sekali saya tulis surat pada mak ayah saya. Untuk puan sekalian, kita buatlah apa-apa benda tu tidak jadi dosa. Raikan mak ayah kita. Buat apa setiap, ada orang kata hari ibu ni jadi haram. Dia jadi haram kalau kita cuma hari ibu buat baik, hari lain kita hina dia, tu jadi haram. Tapi kalau sepanjang hidup kita hargai mereka, buat apa yang kita boleh buat. Hari ibu bagi hadiah, bagi. Hari lahir mereka bagi hadiah, bagi. Buat apa saja, apa sangatlah. Kadang-kadang dia bukan nak duit kita balik rumah. Kita bila ada duit kita balik kampung, bila tak ada kita senyap je kat bandar sebab kita rasa malu. Duit banyak kita balik. Itu bila lepas 6 bulan bawa tunggu duit banyak. Kadang-kadang tak dapat. Ingat dapat, tak jadi pula bonus tu. Kamu nak marah ke bos, bonus tak jadi. Marah ke siapa, bonus tak jadi, sedih, tak jadi balik. So mak kita bukan nak duit kita sangat. Kita balik, kita bagi dia RM10, bagi dia RM50 ikut kemampuan kita. Mak kita Allah suka buat baik pada mak. Sebab tu dia kata keredaan Allah terletak pada keredaan ibu bapa. Apa maksudnya? Kita berkhidmat pada mak kita. Termasuk juga yang bukan Islam dengan mak ayah kita, kita khidmat pada dia. Walaupun dia halau pada rumah satu orang sahabat, dia masuk Islam, dia halau mak dia tak nak makan, mengajuk dia balik, dia pujuk sampai dia ambil makanan, mak dia sepak. Ambil makanan dia bagi kat mak dia sepak lagi, bagi lagi mak dia sepak lagi, dia pujuk lagi mak dia. Inilah Islam. Walaupun mak ayah kita halau kita pada rumah kerana Islam ni, kita pergi pujuk dia. Itu mak ayah yang bukan Islam ni. Kalau Islam, maafkanlah dia salah silap dia. Tak ada mana-mana mak ayah benci anak-anak. Cuma kadang-kadang dia tak sedar apa dia buat. Kita sendiri pun, kita tahu, kita yang belajar ni, kita tahu anak tak boleh tak boleh jerit, jerkah dia kuat. Itu bukan kita terjerit, kita sedih. Ini kan pula mak ayah kita. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk tu kita mulakan beberapa ni supaya Allah Ta'ala kasih pada kita, supaya Allah sayang pada kita semua. Khidmatlah pada mak ayah kerana Allah, dan Allah tak pernah sia-sia. Tak ada orang nampak kita tolong buat satu benda demi mak ayah, mak pun tak terima kasih, tak apa. Ayah pun tak nampak, mak kita tak nampak kita berterima kasih pada dia. Tapi Allah tak pernah sia-siakan kebaikan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Setiap yang baik Allah pasti balas dengan kebaikan. Allah tengok, Allah suka. Buat baik Allah suka. Allah kata malaikat tengok hamba aku, dia senangkan mak dia. Kisah yang kita dengar dalam Bukhari, yang kisah 3 orang, salah seorang dia setiap malam sebelum tidur bagi minum susu pada mak ayah dia sebelum bagi pada isteri anak-anak dia. Dalam hadis Bukhari tu kata dia berdiri tepi katil. Saya bila dengar ni, saya cuba nak fahamkan kenapa dia berdiri, kenapa tak tunggu je susu. Saya selalu fikirin susu dia tak basi ke apa, tapi dia punya kesungguhan kerana Allah. Dia kata, wahai Allah, dia berdiri tepi katil sampai pagi. Patut boleh kejut mak dia, anak isteri dia suruh tidur kan, nak dahulukan mak ayah. Bukan kerana mak ayah dia, bukan kerana nak ketepikan isteri anak dia, tak. Dia fahamkan isteri dengan anak dia, inilah perintah Allah ni besar. Dia tunggu tepi katil sampai pagi. Mak dia bangun tengok anak dia berdiri, dia kata tak nak satu hari pun miss tanpa dia hidangkan minuman untuk mak ayah dia. Sebab tu Allah selamatkan dia, Allah selesaikan dia musibah dunia. Sebab tu dia kata, siapa derhaka pada mak ayah dalam dunia, Allah beri musibah. Saya ada seorang kawan saya, dia ni penagih dadah, dia sangat teruk. Saya sampai ingat dia, dan dia tapi dia ceramah sangat pandai, dia sedap ceramah, sedap, bagus bahasa dia. Saya dengar, saya pun tak boleh tak terikut sebab begitu hebatnya bahasa dia yang begitu menusuk kalbu kita kat masjid-masjid. Pakcik-pakcik tu kata hebat dia, belajar mana. Saya menangis bila pakcik cakap itu, saya menangis. Sebab apa? Saya kenal dia bukan belajar mana-mana. Dia cerita kebesaran Allah akhirat. Rupanya dia penagih dadah. Tengah malam dalam bilik dia, suruh saya kurung dia kat rumah bujang tu, kunci pintu. Dia menangis dalam bilik, suruh kurung dia sebab dia dah ketagih nak dadah tu. Macam tu dia punya kesungguhan nak tinggalkan dadah. Tapi masa mak ayah dia sakit, dia orang Pening, dia tak kahwin lah, berumur dah. Masa tu dia khidmat mak ayah dia, adik-beradik lain semua kerja senang, dia kerja juga, dia berhenti kerja, dia khidmat mak ayah dia. Dia ada duit sikit, dia kata tak apalah, inilah aku dah tak ada amal baik lain, aku budak jahat ni, yang benda baik aku boleh buat. Dia khidmat mak ayah dia, dia khidmat sampai sakit terbaring je, dia khidmat untuk uduk. Mak dia dah terlupa, dia khidmat untuk uduk. Kawan saya masih meninggal, antara saya selalu uruskan orang meninggal. Saya tak nampak apa-apa lah sebab saya orang biasa, tak ada kasyaf-kasyaf ni kan. Tapi saya tengok bila ayah kawan saya meninggal, itulah antara kematian yang paling baik saya pernah tengok. Wajah dia sangat berseri-seri, senyum. Saya pun tak tahu saya boleh mati macam tu. Orang nampak saya, mungkin tuan-puan nampak saya ceramah kat sini, tapi saya tak tahu apa nasib saya lagi. Tapi kawan saya tu walaupun penagih dadah, dia insaf, dia tagih
pilihan dadah dia, dan dia boleh khidmat mak ayah dia. Tuan-puan sekalian, kita banyak ilmu yang belajar tinggi-tinggi ni, jadi sayangilah mak ayah kita. Walaupun kita Perdana Menteri, walaupun kita menteri, walaupun kita siapa-siapa pengarah, balik rumah kita seorang anak yang biasa. Jadilah macam budak-budak suruhan, jadi macam kuli kat rumah kita, betul-betul khidmat tapi kerana Allah. Semoga Allah fahamkan kita semua, insya-Allah. InsyaAllah. Saya rasa macam dalam satu program motivasi pula, Ustaz. Itulah. Tersentuh hati dengan semua cerita. Apapun, kita buka talian pada rakan-rakan pendengar kita. Boleh hubungi kami 0362051500. Ada soalan dan juga pandangan, ataupun inginkan pencerahan daripada yang berbahagia Ustaz. Tajuk kita hari ini, Ibu Engkau Ratu Hatiku. Baik, boleh hubungi rakan-rakan pendengar kita. Rakan saya Mona Jasman menanti panggilan daripada anda pada waktu ini. Cukup menarik sekali kisah yang Ustaz kongsikan dengan kita, dan kita